Daripada gambar-gambar yang kita tengok ni, so ni adalah permulaan dia lah, which is tampalan tu walaupun dia melekat tapi dah ada lubang yang pecah, dia dah longgar lah sebenarnya. So yang ni yang saya cakap tadi, saya buang semua tampalan tanpa kacau gigi lagi, so memang nampak dalam. Yang ni ada sisa sikit, yang ni bila saya dah buang betul-betul sampai habis. So yang ni yang daripada tepi nak menunjukkan betapa dalamnya lubang tu lah, sampai dah sama level dengan gusi. Bila dah keluarkan semua, dah pasang getah ni, quite challenging dekat part sini sebab dia macam sangkut sikit kat sini getah tu. Gigi tu dia macam ada lekuk sikit, that's why dia macam tak masuk. Tu yang jadi susah sikit lah 2 kali tadi. Tapi berjaya. Yang ni bila saya letak dye tu dia akan melekat pada kawasan yang lembik. Maksudnya dentin dekat situ sangat soft sampai dia boleh serap warna tu. Awal-awal tu saya remove dulu yang sekeliling sampailah saya tinggal yang ni. So ni warna dia lebih kurang sama kan dengan kawasan atas ni. Maksudnya ni dah bersih lah. Sampailah saya tinggal dekat center sahaja. Center ni yang saya slowly pakai yang gegar-gegar tadi tu. Bila complete dibuang ni, nampak sikit dot kecil. Dia punya saraf bahagian langit-langit. Ni bahagian langit-langit, bahagian pipi. Disebabkan tak ada simptom apa semua tu, kita cover dulu dengan ubat. Kalaulah kata memang betul-betul tak infected lagi dia punya saraf tu, so letak ubat ni, hopefully ubat ni akan cover lah. Sekeliling ni insyaAllah saya dah clearkan. Maksudnya dah tak ada caries-caries lagi. Kalau lembut maksudnya apa? Lembut maksudnya dia aktif. Caries tu sedang bekerja. Menghakis lagi. Mungkin juga boleh jadi pecah daripada tampalan lama tu, base dia dah tak kuat dah. Dia kena sit betul-betul atas gigi tapi mendap. So sebab tu dia senang retak. Sama konsep lubang tu start dari tengah mula-mula. Atas ni cantik, tiba-tiba bawah tu dah kosong. So bila you makan keras sikit dia pecah terus. Sebab tu saya suka pakai getah biru ni sebab memang satu, saya tak terganggu dengan air liur. And then dia memang betul-betul kering. Kita punya view pun jelas. Yang ni saya boleh pasangkan dia punya separator untuk elakkan daripada dia sangkut dengan gigi sebelah. So first kalau untuk gigi yang macam ni, kita panggil dia class 2 cavity. Dia melibatkan tengah dan dinding. First build up dia punya dinding dulu. Lepas dinding dia dah jadi, barulah kita letak semua kat dalam. So tu proses dia. Tapi buat ni pun kalau perasan banyak kali kan, lampu tu sebab dia tak boleh sekali bump macam tu. Nanti dia tak betul-betul keras yang dekat tengah tu. So dia kena buat layer by layer. Sebab ni pun memang tadi daripada gusi nak kena tinggi macam tu. So memang akan banyak kali sampailah yang ni yang dah polish. Di sini berdarah sikit sebab bekas clamp tu kat bahagian gusi ni normal lah. Sebab kena kepit kat sini. Ni gigi atas, yang gigi bawah tak adalah gap yang membuatkan senang. Makanan tetap akan masuk. Maksudnya even gigi you dulu kenapa boleh jadi lubang pun sebab makanan masuk kat situ. Yang penting dia boleh floss dengan baik. Boleh tarik keluar, keluar sisa makanan tu. Sebab kalau kata masuk floss putus, mungkin dekat ending dia ni dia macam ada tajam-tajam. Okay, jelas, faham. So balik boleh present pula. Boleh exam gigi kan. Jadi dah lubang besar, macam mana doktor nak bentuk lubang gigi? Okay. So dah terjawab lah dia punya proses dia. Kalau rasa dengan lidah pun ada tajam tak? Semua je lah. Orang memang rasa kat sini, rasa tajam. Tampalan yang ni ke yang putus tu? Kat sini. Oh, yang tepi tu. Okay. Pakai lidah rasa ada benda tak rapat. Sekarang? Tak ada rasa macam ada benda terbunjul. Dia punya border tu lah kot yang jadi macam terlebih. So bila you masuk floss, dia putus. So monitor dulu. Nanti scaling ada karang tapi taklah banyak sangat. Nanti kena buat baru lah sebab dah 2 jam. Pukul 2 tadi kan? Pukul 5 tadi. Okay? Til jannah insyaAllah.